terakhir. Dapat 2 geng. Dapat 3 geng. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. So kali ni geng, saya nak unboxing ataupun unpacking saya punya alternate art. Yang ni alternate Cyclone Fury dengan alternate Techno Breaker. Sebab mula-mula saya ada plan, saya nak simpan dalam seal macam ni. Tapi bila ingat balik kan, dia kan ada case dulu yang walaupun dia tulis kat sini ada star, tapi sebenarnya dia bukan alternate art, dia biasa je. So hati tak tenang geng. Saya pun macam kena unboxing kan ni, kena buka juga, kena tengok, kena make sure card tu betul lah alternate art. Itu untuk Cyclone Fury lah. Untuk yang Techno Breaker ni, saya tak dengar lagi ada isu-isu macam Cyclone Fury ni. So macam nak simpan, tapi alang-alang kita buka je lah. Kita buka je dua-dua, kita make sure. Tapi bukan dua ni je, saya juga nak unboxing. 1, 2, 3, 4, 5 pack coki-coki. Inilah coki-coki kegemaran korang. So tanpa membuang masa, jom kita unpacking. Let's go. So inilah dia. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 coki-coki. 1 Cyclone Fury, yang apa, alternate art ni. 1 Techno Breaker yang alternate art jugalah. Boleh nampak dekat sini kan ada bintang, ada star. Kalau yang belum tahu tu, kalau nak tahu yang ni alternate art ke tak, kena tengok bintang ni. Okay, so kita letak tepi dulu. Kita mulakan dengan pack yang pertama. Semoga ada. Dua lagi. Dua lah. Okey, lucky. Kalau ni tengok kad color hijau kan. Ada defect sikit geng. Boleh nampak tak defect? Nampak ni. Ada benda kat sini. Okey, 1, 2, 3. Okey, side and shielder. Okey, tak tepi dulu. Side and shielder. So, ada satu lagi. Tengok kat apa. Yang ni pun sama lagi kan. Boleh nampak tak ada bulat-bulat kecil kat situ kan. Tak apa. 1, 2, 3. Sama juga lagi shielder. Okey. Pack yang kedua. Pack yang kedua pun 2 juga kat dalam ni geng. Okey lah. Kira jackpot juga lagi dapat 2 ni. Maksimum saya pernah dapat 3 geng. Lama saya duk buat apa, unboxing ni kan, saya pernah dapat 3 lah dalam tu. So jom kita tengok. Susah sangat ni. Yang ni tak adalah yang defect tu. 1, 2, 3 cardboard. Okey, mungkinkah ini pun cardboard? Mungkinkah? Boy gempa. Okay, nice. Cantik. Ini pack yang kedua geng. Ketiga. Oh ya geng, sekarang ni ada pack yang terbaru ya, pack Hero Unite. Korang boleh dapatkan lah dalam 2-3 minggu ni. Buat masa ni dia cuma boleh dapat pre-order dekat kedai Shopee.
dengan kena pergi pavilion tu yang ada event kat sana lah, event monster. Kalau nak dapat awal lah. Ada, dan ada juga satu deck baru. Apa starter deck baru? Iaitu starter deck Technobreaker. Starter deck Gentar. Okay, 1, 2, 3. Wah, special card geng. Special card. Oi, lama tak dapat special card dah. Nice. Okay, mungkinkah ini pun special card juga geng? Mungkinkah? Rasa macam ya, macam ya. Okay, tengok dia. Special card ke? 1, 2, 3. Dapat 2 geng. Special card. Mantap. Ini apa ni? Boboiboy Supra. Okay, good. So, ini pack yang keempat. Pack keempat pun ada 2 juga geng. Kita tengok dapat apa. 1, 2, 3. Api bot. Okay, api bot. Saya nak mencari sinar bot geng. Sinar bot, tapi tak dapat lagi lah sinar bot tu. Susah dapat sinar bot dengan retaka. Api bot juga ke? Api bot tu. Haha, bell bot. Okay, so ini adalah pack coki-coki kita yang kelima dan yang terakhir. Dapat 2 geng. Dapat 3 geng. Wah. Menarik yang dapat 3 sekaligus. Okay, let's go. Wah, dapat 3 kemain-main. Kita tengok kad yang pertama adalah Laksmana Taro. Baik. Next card. 1, 2, 3. Boboiboy basic geng. Okay, nice. Dapat Boboiboy basic. Okay, ini dia punya kad coki-coki yang terakhir geng. Coki-coki yang terakhir. Tengok dapat apa. Kita dapat Captain Kaizo. Okay lah, not bad. Okay, so untuk 5 pack apa coki-coki ni kita dapat, jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kad geng. Baloi. Berbaloi-baloi geng, berbaloi-baloi. Okey, wah, kita letak dulu. Kita pergi ke main event kita lah. Ini adalah alternate art. Jom kita tengok kena scam ke tak kena scam geng. Kena nampak. Kita buka cara berhati-hati geng. So jom kita tengok. Ini special card dia. So kita tengok sama ada kena scam ke tak kena scam. Pak. Emas-emas geng. Haha, bukan scam. Alhamdulillah. Lama ini. Oh ya geng, selepas keluaran Technobreaker ni, kad daripada Cyclone Fury ni dah meningkat naik nilai dia. Dah meningkat naik dalam pasaran lah, pasaran para kolektor. So kalau you all ada, you all simpan lah. Okay, settle. Satu lagi,
harap-harap yang ini pun bukan scam ya. Kalau scam nak mengadu dengan Monster. Macam mana nak buka? Oh. Ada Ochobot, Robo Origami, Ying, Bobo Boy Taufan, Influenzo. Inilah dia geng, Rosaksa, main villain untuk Tekno lah, untuk apa nama dia, Gentar Arc. Oh, nampak cantik ke lah, tapi taklah cantik sangat. Tapi okey lah. Ini adalah kad emas geng. So okey lah, dapat juga 2 kad special. Lepas tu dapat kad yang double ni kan. Okey lah, kad special. Lepas tu AR ni pun dapat yang nice. Oh ya geng, untuk perbezaan dia geng untuk Cyclone Fury okey dia tak tulis AR tau kat sini. Dia tertulis macam ni. Sini kita tahu teruslah alternate art. Ini sebenarnya penambahbaikan daripada Monster lah. Untuk kad selepas Cyclone Fury tu, diorang tukar kepada AR. So kita direct boleh tolak ini apa orang cakap, alternate art. Kalau dulu kita just ini kad gold, kad emas S, dan kita anggap dia sebagai alternate art lah. Tapi dia tak tulis alternate art, dia masih lagi S kat sini. Okay geng, so itu saja video untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Tapi satu je geng, minta tolong, kalau belum subscribe geng, minta tolong subscribe channel saya geng. Minta tolong subscribe channel, tolong share, like and comment juga kalau sudi lah. Membantu saya untuk menaik, apa orang cakap, menambah baik channel saya lah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih geng. Bye bye.